Ramai pesara yang selalu tanya kami soalan-soalan macam ni. Kalau tiba-tiba sakit biasa, nak pergi mana dulu? Macam mana pula kalau libatkan kes jantung? Atau boleh ke saya terus pergi ke hospital swasta guna kad pesara? Kadang-kadang ada yang terus pergi ke tempat yang salah dan akhirnya urusan jadi rumit dan memenatkan. Jadi, melalui penerangan ringkas hari ini, kami nak bantu jelaskan fasiliti mana yang paling sesuai untuk anda tuju mengikut situasi, supaya nanti proses rawatan anda sekeluarga lebih tenang, teratur dan yang penting tak ada kejutan bil di kemudian hari. Bila sebut tentang sakit biasa, kita faham keadaannya tak sama macam waktu bekerja dulu. Dulu mungkin sumber manusia di pejabat tolong uruskan semuanya atau kita sekadar guna panel klinik syarikat. Tapi bila dah bersara, kadang-kadang kita rasa keliru sekejap. Langkah pertama bila mula rasa batuk-batuk atau demam ringan pun kadang-kadang boleh buat kita terfikir panjang. Mesti ada rasa risau, takut tersilap langkah, takut kena tunggu lama dan akhirnya menyusahkan diri sendiri atau anak-anak yang tolong hantarkan. Dan kerisauan ini biasanya jadi lebih besar bila ia melibatkan kes yang agak khusus. Contohnya hal berkaitan jantung atau bila kita nampak bangunan hospital swasta yang selesa betul-betul dekat dengan kawasan rumah kita. Terus timbul persoalan, boleh ke kita terus masuk jumpa pakar di situ? Atau kalau masuk wad hospital swasta, adakah kos rawatan tu akan automatik ditanggung oleh kerajaan? Ini sebenarnya antara soalan dan dilema yang paling kerap bermain di fikiran ramai. Poin yang sangat penting di sini adalah kalau kita dalam keadaan cemas dan terus bergegas ke tempat yang salah tanpa rujukan yang sah, ia boleh merumitkan keadaan. Secara praktikalnya, anda mungkin terpaksa tunggu berjam-jam di jabatan kecemasan yang memang padat. Lebih merisaukan, rawatan sebenar mungkin tertangguh atau tiba-tiba anda terpaksa membayar bil perubatan yang sangat tinggi dari poket sendiri. Kita nak bantu anda elakkan benda ini dari berlaku. Jadi, mari kita lihat panduan kita hari ini yang dibahagikan kepada 5 bahagian yang mudah. Klinik Kesihatan Kerajaan, Hospital Kerajaan, Institut Jantung Negara, Hospital Universiti dan swasta, serta senarai dokumen penting yang perlu anda sediakan dari awal. Kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu Klinik Kesihatan Kerajaan. Ini sebenarnya langkah pertama yang sangat penting untuk penjagaan dan rawatan asas. Kalau anda atau pasangan mengalami sakit biasa, contohnya demam, sesema, batuk ringan, luka-luka kecil atau sekadar perlukan pemeriksaan awal, klinik kesihatan adalah destinasi pertama yang patut dituju. Ini juga tempat yang betul untuk mengambil bekalan ubat susulan bagi penyakit kronik yang terkawal macam darah tinggi atau kencing manis. Jadi kita tak perlulah pergi dan bersesat di jabatan kecemasan hospital besar untuk kes-kes yang ringan begini. Dari sudut praktikal, klinik kesihatan ini jauh lebih mudah sebab lokasinya biasanya lebih dekat dengan kawasan taman perumahan kita. Anda tak perlu nak tempuh jalan raya yang sesak atau pusing berpuluh kali semata-mata nak cari tempat letak kereta di hospital besar. Sistem di klinik ini memang direka khusus untuk menguruskan saringan awal dengan lebih cepat dan teratur. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua iaitu Hospital Kerajaan. Ini adalah pusat untuk penjagaan yang lebih khusus dan lanjutan. Macam yang kita tahu, sistem kesihatan kita berfungsi secara berperingkat. Klinik akan bantu saring dan uruskan sakit biasa. Tapi apabila keadaan perubatan menjadi lebih serius, hospital kerajaan akan mengambil alih. Di sinilah tempatnya untuk urusan pembedahan, kemasukan ke ward atau intervensi yang perlukan mesin-mesin besar seperti pengimbas CT, MRI dan kepakaran khusus. Pendek kata, jika doktor di klinik mendapati anda perlu dirujuk kepada pakar atau anda perlu ditahan di wad untuk rawatan lanjut, hospital kerajaan adalah fasiliti utamanya. Sebagai pesara kerajaan, anda layak mendapat kemudahan rawatan pakar dan wad. Kelas wad pula ditetapkan mengikut grade akhir persaraan anda, namun ia juga sentiasa tertakluk kepada kekosongan katil semasa di hospital tersebut. Satu pesanan praktikal untuk memudahkan urusan anda di hospital, pastikan anda bawa kad pesara, MyCard dan apa-apa surat rujukan dari klinik. Kadang-kala kita terlepas pandang, tapi kaki tangan di kaunter pendaftaran sangat memerlukan dokumen fizikal ini untuk mengesahkan dan mengaktifkan kelayakan anda dalam sistem komputer mereka. Sediakan awal-awal supaya proses berjalan lancar. Sekarang, mari kita teliti bahagian ketiga, satu topik yang sangat kerap ditanya kepada kami, Institut Jantung Negara atau IJN. Macam mana sebenarnya nak uruskan kes yang berkaitan jantung?
Ini adalah nasihat yang sangat penting dan harap anda kongsikan juga dengan keluarga. Tolong jangan beranggapan yang semua kes boleh terus jumpa doktor di IGN secara walk-in dan mengharapkan kerajaan akan tanggung kos tersebut secara automatik. Ramai pesara yang tersilap langkah dan akhirnya berdepan dengan bil berserta swasta yang perlu dibayar sendiri. Sebenarnya ada prosedur rasmi yang wajib kita ikuti. Langkah pertama, pesakit perlu mendapatkan pemeriksaan awal di hospital kerajaan biasa. Langkah kedua, sekiranya pakar di sana dapati kes anda perlukan kepakaran khusus, barulah mereka akan keluarkan surat rujukan ke IGN. Langkah ketiga, anda perlu semak dahulu prosedur jaminan dengan pihak IGN. Sistem tapisan berperingkat ini penting supaya fasiliti kepakaran tinggi di IGN dapat diutamakan untuk kes yang benar-benar kritikal dan mendesak. Seterusnya, kita terus ke bahagian keempat. Hospital universiti dan hospital swasta. Memahami pilihan alternatif di sekeliling kita. Untuk hospital universiti seperti Hukum atau PPUM, cara operasi mereka agak berbeza sedikit. Sesetengah daripadanya menempatkan wad awam dan juga sayap rawatan berstatus swasta di dalam bangunan yang sama. Prosedur penggunaannya boleh jadi sangat berbeza mengikut rawatan. Langkah paling bijak dan praktikal, sentiasa hubungi dahulu bahagian pentadbiran mereka sebelum hadir supaya anda dapat kepastian mutlak tentang liputan rawatan tersebut. Mengenai hospital swasta pula, ini satu lagi salah faham yang perlu kita jelaskan dengan tenang. Tolong jangan buat andaian yang kad pesara adalah pas akses penuh yang membolehkan kos rawatan di mana-mana hospital swasta ditanggung percuma. Sistemnya langsung tidak berfungsi begitu, kerajaan tidak menanggung kos rawatan swasta secara pukal. Sebenarnya, nak dapat kelulusan tanggungan kos di swasta ini sangat jarang dan ketat. Ia tertakluk kepada syarat khusus, contohnya jika hospital awam ketiadaan kepakaran atau peralatan tertentu dan ia perlukan rujukan pakar kerajaan. Ia dipantau sepenuhnya di bawah Polisi Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA pada masa tersebut. Walaupun dalam situasi kecemasan, protokol pelaksanaannya sangat berbeza. Jadi, jangan terus ke hospital swasta tanpa kelulusan bertulis jika anda bergantung pada faedah persaraan. Bahagian kelima dan terakhir kita hari ini, dokumen penting. Bersedia awal lebih baik dari mencari masa panik. Apabila tiba saat kecemasan kesihatan, ramai yang jadi kelam kabut di kaunter. Untuk kekal tenang, sediakan satu beg fail khas di rumah dari sekarang. Pastikan di dalamnya ada kad pesara fizikal, MyCard dan buku rawatan. Dan sebagai tambahan praktikal, minta bantuan anak-anak pasangkan aplikasi My Pesara di telefon pintar anda. E-kad digital ini adalah sandaran kecemasan yang paling pantas kalau kad fizikal tertinggal. Sebelum kita tamatkan penerangan hari ini, kami ingin maklumkan bahawa panduan santai ini disediakan untuk membantu menjawab kerisauan sebenar pesara tentang isu kesihatan seharian. Ia tidak bertujuan untuk menggantikan sebarang perkeliling atau nasihat pentadbiran rasmi kerajaan. Memandangkan syarat dan peraturan perubatan ini boleh dikemas kini, untuk apa-apa keputusan muktamad, sumber rasmi anda perlulah sentiasa merujuk terus kepada pihak pentadbiran hospital berkenaan serta Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Pihak mereka adalah penentu akhir kelayakan rawatan anda. Kami berharap panduan ringkas ini memberi anda dan keluarga gambaran yang jelas supaya tidak lagi rungsing. Cuba fikirkan sejenak, andai kata berlaku kecemasan perubatan malam ini, adakah anda dan anak-anak sudah tahu dengan tepat mana nak dituju dan fail dokumen penting pula di mana letaknya? Jaga diri dengan baik, bincangkan perkara ini dengan keluarga dan pastikan kita sentiasa lebih bersedia. Terima kasih kerana luangkan masa bersama penerangan ini.